pada 29 hari bulan 9 tahun 2025, satu kejadian telah berlaku di daerah Marang, Kuala Terengganu. Secara spesifiknya Kampung Rusila, Marang, Kuala Terengganu. Pada kira-kira jam 10 pagi, satu kumpulan orang, sekitar 10 hingga 15 orang, dalam 5 kenderaan, telah tiba-tiba dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk ke dalam masjid Kampung Rusila, Marang. Apabila ditegur oleh orang ramai yang berada di situ, mereka menjawab, kami polis. Masuk dalam masjid pakai kasut, masuk ke kawasan sembahyang perempuan, masuk dalam itu dan mengadakan penggeledahan dan sebagainya, menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat yang berada di situ. Apabila dibuat satu, selepas itu saya ada banyak dokumen dan juga video pun dia diambil daripada CCTV masjid itu. Sekumpulan orang ini dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk dalam masjid ini. Apabila pihak pengurusan masjid membuat report polis di Balai Polis Marang, maka satu agensi kerajaan iaitu APMM telah mengeluarkan ataupun dijumpai satu dokumen daripada APMM ini ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Tajuknya Pemakluman Latihan Pelarian dan Pelolosan SERE, Kursus Asas Komando Star Team Siri 12025, agensi APMM Malaysia. Disebutkan di sini apa yang berlaku itu adalah latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Apa ini? Adakah ini SOP Kementerian Dalam Negeri? Kalau ini berlaku dalam satu gereja atau dalam satu tempel pun, kami menentang perkara itu berlaku. Apa latihan komando dibuat di tempat ibadat rakyat Malaysia, be it masjid ke tempel ke church, tak boleh. Nama lagi APMM, Penguatkuasaan Maritim. Apa kecerita pergi buat serbuan dan juga latihan atas darat, buatlah dekat laut. Ini maritim. Ni kita cukup pelik. Benda-benda pelik di bawah Kementerian Dalam Negeri, with due respect. Jadi saya mohon perkara-perkara ini dapat diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.